yang baru meliputan pemesanan dua kejadian kluster utama yang kebanyakannya melibatkan rakyat Malaysia. Dengan tren kes sedia ini, wabak ini dijangka akan berterusan untuk tempoh masa yang agak lama. Ia tidak akan berakhir dalam jangka waktu yang terdekat. Sebagai persediaan untuk menghadapi situasi yang lebih serius, kerajaan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan dua kes dan penularan menghadapan situasi yang agak menyimpangkan meliputan penularan jangkitan COVID-19. Di peringkat awal, jumlah yang terlibat adalah kecil sahaja, iaitu 22 kes. Dan kebanyakan kes ini melibatkan warga negara asing, warga negara Malaysia yang dibawa pulang daripada Wuhan, China, dan warga negara Malaysia yang melawat negara yang dijangkiti COVID-19. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengawal penularan wabak ini, kita masih berdepan dengan peningkatan kes COVID-19. kes. Dan kebanyakan kes ini melibatkan warga negara asing, warga negara Malaysia yang dibawa pulang daripada Wuhan, China, dan warga negara Malaysia yang melawat negara yang dijangkiti COVID-19. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengawal penularan wabak ini, kita masih